Aku dah pakai helmet ni. Jalan bang. Okay, hi guys, apa khabar semua? Selamat datang ke vlog 1M Nasran. So, seperti mana tajuk yang korang nampak dekat dalam vlog aku ni, aku nak review helmet Zeus model 811 nama dia. Okay, sekarang ni aku tengah pakai helmet ni lah untuk vlog. Duduk belakang abang ni. Sekarang ni aku tengah pakai helmet Zeus untuk vlog. Aku dah pakai helmet ni. Jalan bang. Aku punya head size aku sangat sesuai dengan helmet ni. Head size aku agak besar sebenarnya. Tapi sebenarnya yang besar tu adalah rambut aku. So anyway guys, aku rasa better aku continue dengan aku tunjuk B-roll. Lama B-roll bunyi gempak padahal B-roll tak gempak pun. Okay lah guys, jumpa sekejap lagi. Okay, hi guys. Ini video selepas sambungan daripada aku dekat atas motor tadi. Okay, tanpa melengahkan masa ni. Okay, ni helmet dia. Yeah. Seperti mana yang korang nampak dekat tajuk video ni, brand helmet ni helmet Zeus. Kalau korang boleh nampak kat sini, ada besar-besar terpampang tulis Zeus. Dekat belakang ni pun tulis Zeus. Dekat depan ni pun tulis Zeus. Okay, helmet Zeus ni diberikan kepada aku. Ni sebenarnya bukan nak jual lah. Ini helmet test diorang. Zeus bagi dekat aku untuk test helmet ni. So far aku dah pakai helmet. Okay. So far aku dah pakai helmet ni selama seminggu lebih lah. Seminggu lebih tu, nak dekat 2 minggu lah aku pakai hampir setiap hari ke tempat kerja. So Zeus ni dia sebenarnya dah lama lah company ni, semenjak 1980 lebih tak silap aku. Sorry kalau salah. So anyway, diorang baru nak tembus market dekat Malaysia ni. Sebenarnya Zeus ni dah lama dah masuk Malaysia, tapi diorang kali ni baru betul-betul nak macam full-fledged all out dekat diorang punya helmet. Helmet ni dia kurang famous sikit kat Malaysia. Dia famous mostly dekat Philippines and Indonesia tak silap aku. Inilah helmet pengenalan diorang yang diorang nak bawa masuk. Sebenarnya banyak lagi jenis helmet yang diorang nak bawa masuk. Macam contohnya yang ni helmet full face yang affordable. Kalau tahu harga dia mesti korang rasa berbaloi dengan design macam ni kan, design tajam macam ni. So okay, enough of aku punya Babyland. So aku nak tunjuk feature helmet ni. Helmet ni satu yang bila start aku dapat helmet ni, aku suka gila dengan dia punya ringan ni. Aku suka gila dia sebab dia agak ringan untuk helmet yang shape yang agak besar sebenarnya. Dia macam arrow sikit kan depan tu. Depan ni dia ada ventilation satu kat sini, ventilation kat depan satu je, and then atas pun ada. Okay, atas pun ada ni. Atas ada 2 boleh buka. Okay, lagi satu dia punya ni visor dia. Okay, visor dia aku dapat clear. So far macam selalu kan macam orang bawa pakai helmet full face ni, vision tu limited sikit kan. Tapi dengan ni, dia punya ni besar tau. Aku boleh nampak banyak gila. Okay lah, compare dengan aku punya SJC aku agak narrow sikit macam ni lah aku nampak. Tapi dengan helmet Zeus ni dia agak besar sikit lah. So aku tak perlu nak toleh banyak sangat. And aku nampak aku punya view range aku agak besar. Tengok daripada dalam pula. Lagi satu aku suka pasal helmet ni ialah chin curtain dia. Nampak ni.
Selalunya helmet kan dia macam tak ada tau chain curtain ni. Tapi pada aku chain curtain ni sangat-sangat penting. Nak lagi kalau vlogging lah. Sebab kan letak mic aku kat dalam ni. Macam bila kau buat laju, angin akan masuk dalam ni tau. Masuk, dia akan effect tau dekat mic tu. Tapi dengan adanya chain curtain ni, audio superb. Korang tengok contoh ni. Oi, nak buat event apa ni? Nak makan-makan ni. Okay, korang dah nampak kan contoh tu. So, yang ni salah satu yang membantu selain daripada placing mic tu lah. Ini sangat-sangat membantu chain curtain ni pada aku. Aku panggil chain curtain, aku tak tahu nama betul ke tak. Tengok boleh cabut tak? Ni dia. Sekejap. Macam ni je chain curtain dia. Senang. Nak tanggal, nak pakai tak nak pakai boleh. Tapi aku lagi prefer kalau helmet yang ada chain curtain ni lah. Memang prefer gila. So kita tengok dalam pula. Aku lekat intercom aku. Aku pakai intercom kat dalam ni tak ada hal. Tak ada macam pressure dekat telinga ke bila letak speaker tu kan. So okey lah. So dia punya, okey, aku cerita pasal strap dia dulu lah. Strap dia memang senang lah nak tanggal. Dia macam strap helmet KHI aku. So tarik ni, tanggal. Yang tu je. Selalunya helmet-helmet mahal kan dia ada macam yang gulung tau. Lupa nama dia. Okay, anyway, aku sangat suka helmet yang macam ni sebab nampak masuk kan. Dah settle. Okay, lagi satu. Okay, tengok dia punya sponge kat dalam ni. Nak tanggal pun senang. Dia ada yang lock tu. Diorang bagi tanggal sebab boleh senang nak cuci lah, obviously. And okay, aku tanggal lagi Okay, tanggal lagi sebelah. Okay, inner dia aku boleh tanggal juga. Ikut belakang ni. Okay, dah dapat tanggal. Kita tengok dalam tu. Dah kosong dah. Yeay. So, dia ada, tak silap aku ada satu layer kat dalam ni. Selalunya helmet mahal-mahal kan dia ada banyak layer kan, 2-3 layer kan. Dia ada center layer, inner layer. Tapi biasalah helmet yang budget macam ni, so faham lah. Serius, aku tak expect lah daripada build quality yang macam ni, yang macam apa, sepatutnya lagi berat lah aku rasa dengan price range dia, dengan dia punya, nak cakap aku tak expect dia akan jadi seringan ni lah. Agak terkejut ke. Okay, lagi satu feature yang aku rasa yang bagi handsome lah sangat helmet ni ialah dia punya ni, nampak yang spoiler ni. Kau nampak spoiler ni. Sebenarnya Zeus yang Z811 ni, dia dulu tak ada spoiler ni tau. Tapi lepas diorang tambah spoiler ni, jadi handsome siut. Okay, anyway, okay lah, aku cerita experience aku after seminggu aku pakai helmet ni. Okay, remove ni jap, tepi semua. Okay, tak sini, nampak sikit. Okay, aku cerita experience aku lah. Jarak daripada rumah aku ni sampai ke office lebih kurang dalam 20 lebih sikit. Rasa 22-23 km macam tu. So aku dah pakai helmet ni selama almost 2 minggu. 2 minggu aku dah test. So far aku tak ada masalah. Macam setengah helmet kan kau akan pakai lama sikit, lebih daripada 15 minit kau akan macam sakit gila. Lepas tu telinga dia macam push lah, ada pressure point kat situ lah. So far tak ada masalah. Mungkin dengan perjalanan yang lagi jauh aku akan rasa, sebab so far aku pergi daripada sini pergi tempat kerja 23 km dalam 15 hingga 20 minit. Dalam masa tu tak ada feel apa-apa, tak ada rasa apa-apa, semua comfortable je. And dia punya chip pad ni agak selesa. Agak selesa lah untuk aku. Bukan yang paling selesa pernah aku rasa, tapi agak selesa. Kena faham tu. Dia punya ventilation tu, ventilation yang depan ni, buka tutup. Atas ada 2, maknanya ada 3 ventilation. Helmet ni sahaja ada 3. Pendapat aku not bad. Dia punya angin bila masuk tu dapat rasa. Cuma kalau bawa
slow tu atau berhenti kat traffic light lah. Contohnya aku berhenti kat traffic light dekat PJ tu kan, berkicap juga lah sebenarnya. Yelah, pakai full face kan, tapi dia punya angin tu terasa masuk bila kau start bawa dalam 40-50 baru kau terasa macam angin tu masuk lah. So kau boleh bernafas lebih sikit lah. Below daripada speed tu aku agak sesak nafas juga lah sebenarnya. Itu pendapat aku lah. Tapi atas dia ni, ventilation yang dekat atas ni, sejuk. Serius sejuk. Aku ada try agak bila ride tu aku tutup tengok macam mana. And bila aku buka, rasa beza lah. Dia angin dia lalu dekat ni. Kalau korang boleh nampak dalam dia. Nampak tau? Dekat dalam ni. Tu nampak lubang-lubang tu. Dia lalu kat situ sebenarnya. Okay, aku rasa itu pendapat aku tentang helmet ni. Dia punya ringan tu daripada helmet-helmet yang aku ada. Aku tak expect ringan dia macam tu. Ventilation dia not bad. Dia punya, bila kau nak bernafas dalam full face kan, nak pergi dekat Malaysia yang panas ni, Masya Allah. Kalau nak pula traffic light simpang 4 yang kau sampai-sampai dia baru je merah, Allah. Ini memang helmet yang aku recommend untuk starter. Macam contohnya siapa-siapa yang baru beli sports bike, macam contohnya lah Duke ke, Kawasaki ke, tak kisahlah, naked bike ke, fairing bike ke. Aku rasa ini is a good starter helmet. Sebab tengok sendiri lah, cantik kot design dia. Serius, apa yang kurang sekarang ni aku rasa kat helmet ni, dia punya visor tak gelap. Tu je. Serius aku rasa itu je. Lain semua dah memang ngam lah. Cuma colour dia lah tak match dengan channel aku. So far it's been a good feedback untuk aku. Cuma adalah a bit macam susah nak nafas sikit bila tengah stop dekat traffic light. Benda-benda macam tu lah. Alah, basic lah, biasa lah helmet kan macam tu. Full face pula kita dah biasa pakai open face kan. Zeus sekarang ni dia tak keluar lagi tau helmet ni dekat Malaysia, dekat pasaran Malaysia lah. Setahu aku dia tengah tunggu dia punya shipment sampai, and akan ada satu kedai dealer yang dekat Starpark yang akan buka. Tu apa-apa hal korang boleh follow Zeus Instagram ataupun aku lupa, nanti aku akan letak dekat description dealer diorang punya nama tu. Apa-apa korang boleh follow lah. Tak lama lagi lah. Ini pun dia cakap masa aku ambil helmet ni lebih kurang lagi 3-4 minggu macam tu lah, shipment diorang akan sampai. Kali dengan helmet, banyak gila design aku dah tengok dalam, aku rasa ada dalam lebih daripada 5 lah design. Banyak gila colour dia. And then visor pun diorang akan bawa sekali. Ni spoiler ni pun diorang akan include sekali dengan pembelian, tak silap. Kat sini aku nak cakap terima kasih dekat Zeus sebab bagi, it's an honor lah korang bagi aku test helmet ni. Sebab aku ada juga usah-usah Instagram daripada luar. Sekarang ni officially Zeus akan masuk Malaysia. Aku dapat test helmet dulu. Cik happy bodoh. Sorry lah kalau macam aku punya review ni macam konjeng sikit orang cakap kan. Tapi ni yang apa benda yang aku rasa lah pasal helmet ni. So far good feedback with a good price. Masa aku dengar diorang sebut harga dia akan retail berapa kan, aku agak terkejut juga. Harga dia aku tak boleh nak reveal dulu sekarang. Aku rasa aku tak boleh reveal. Boleh? Tak apa. So macam aku cakap tadi, if korang nak tahu update anything about harga ke size dia punya design, korang boleh follow Instagram ke Facebook Zeus Helmet MY, tak silap aku. Tu nama dia punya Instagram. Aku pun contact diorang pun daripada situ juga selalu. Okay guys, macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. Patutnya sambung dekat motor kan. Okay, aku rasa ni betul, kali ni betul. Sampai sini vlog ni. Macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. కాశ్మీర కౌగిలిస్తే ఏం చేస్తావో, నేపాళీ మంత్రమిస్తే ఏమవుతావో, కంగారు పడ్డ కన్నె Gila berkicap pakai sweater dalam rumah.
So anyway, kalau korang nampak sweater aku ni kan, ni adalah sweater 1M Nasran. Nampak Yeay. Ready to chow. Belakang dia nampak besar. Aku tak nak bagi tahu dulu apa benda yang aku tulis. So apa-apa update ke apa ke, aku akan update dekat Instagram dengan aku punya Facebook. Apa korang tengok sana lah.